Ramai yang cuba pelbagai cara untuk simpan duit. Ada tabung merah, hijau, biru, tabung 52 minggu, tabung 80-10-10, tabung 70-20-10, malah ada yang serahkan pada mak untuk simpankan. Tapi adakah cara ni benar-benar berkesan? Kunci simpanan yang berjaya adalah ilmu. Tanpa ilmu, kewangan yang betul, walau sebanyak mana pun tabungan yang dibuat, duit tetap boleh bocor. Seperti yang dikongsikan dalam buku Misi Bebas Hutang tulisan Tuan Zulkifli Syafiee. Tabungan yang paling berjaya ialah tabungan yang dilupakan ataupun the forgotten saving. Ini bermakna simpanan yang tidak mudah diakses dan tidak digunakan tanpa sebab penting. Kenapa emas merupakan simpanan terbaik? Emas bukan sekadar simpanan tapi merupakan aset. Kedua, hilang rasa berduit yang buatkan kita boros. Yang ketiga, nilainya meningkat bukan sekadar nombor dalam akaun. Bila anda tukarkan duit kepada emas, anda akan rasa kurang berduit. Dan ini dapat bantu elakkan simpanan daripada bocor. Inilah cara paling berkesan untuk golongan yang sering berbelanja tanpa kawalan. Jadi, apa tunggu lagi? Jika anda ingin selamatkan simpanan dan kukuhkan kewangan dengan emas, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.